Memalukan bagi sebuah negara yang kita anggap petani pesawah adalah hero bagi membekalkan padi, tapi mereka lah orang yang paling terbunuh dan termangsa dalam ekosistem ekonomi ataupun ekosistem dunia pertanian di negara kita. Jadi kalau ada banyak janji yang dikemukakan tapi akhirnya janji ini dimusnahkan oleh keirisan dan juga penyelewengan rasuah di peringkat penguatkuasaan, saya fikir kata apa lagi yang kita nak bicarakan tentang kehebatan negara ini apabila golongan yang paling rendah semarhain petani kita masih lagi menjadi titik penting penipuan dan titik penting manipulasi. Jadi semua keterisan ini adalah pembunuh terbuka kepada semangat petani dalam mendapatkan apa yang sepatut mereka nikmati, tapi dimanipulasi oleh mereka yang diberi kuasa eksklusif dan juga kuasa monopoli dalam agihan benih dan juga baja. Saya fikir kata bagi sebuah negara yang telah lama merdeka dan kita bercakap tentang nasib petani sejak tahun 1963 dalam Nobel Sastrawan Negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Shannon Ahmad yang mengkritik dasar daripada tahun 60-an sebagai dasar yang tak relevan, tapi masih lagi selepas 60 tahun Nobel tersebut memperkatakan ranjau sepanjang jalan kisah petani yang difilmkan, Nobel yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Tetapi secara interpretasi 6 dekad selepas ranjau sepanjang jalan menjadi filem ikonik tentang derita petani yang tidak terbela, masih lagi berterusan. Saya fikir dalam tempoh 60 lebih tahun kalau ditulis ranjau sepanjang jalan kedua, kisahnya tetap sama. Sebuah balada bencana yang menimpa 300,000 petani dengan 200,000 daripada mereka berada di Semenanjung. Kita doakan Allah mudahkan segala urusan petani kita supaya 200,000 petani yang membekalkan kira-kira 62 hingga 70% keperluan beras negara tidak diinjak dan tidak diperlekehkan oleh sistem perundangan yang kita ada agensi dan kita ada kuasa untuk mengendalikannya, tapi kita membiarkan mereka yang memiliki apa yang dipanggil kuasa ke atas benih dan juga baja menindas petani kita. Selamat berjuang kepada 200,000 petani di Semenanjung dan hampir 100,000 petani di Sabah dan Sarawak bagi memulakan musim padi yang baru.